dari ZF Motor 500F. Ini bukan pickup biasa weh. Ini pickup bak hati kau pun tercabut sekali. Pap. Kalau tengok sekali imbas, nampak macam motor klasik biasa, tapi bila kau twist kau punya throttle tu sikit je, uish, laju mat. ZX 500F ni datang sekali dengan enjin 500cc. Power dia memang ganggam untuk kau upgrade daripada 205cc kau tu. Bukan jenis over kanan siapa takut, tapi cukup buat kau rasa aku ni rider sejati. Dah weh, serius weh, lampu merah baru nak tukar hijau, kau dah sampai dah kat sebelah sana dah. Member belakang baru masuk lagi, kau dah hilang lah dalam kenangan. Design dia pun cun, nampak macam ala-ala retro sikit, tapi aura dia aura yang sangat matang. Dia bukan jenis budak-budak sangat. Ni motor abang-abang. Untuk daily ride memang nampak selesa. Sangat selesa ni. Nak buat konten pun cun dekat ni. Angle mana-mana pun nampak mahal dan klasik. Harga dia pun aku rasa tak koyak poket korang ni. So kalau korang tengah cari motor middleweight yang balance antara power, style dan harga ni, ini sangat sesuai. ZF Motor 500F ni memang patut masuk list kau. So komen sikit, kalau kau dapat motor ni, first kau nak test top speed ke, atau kau nak pergi lepak tunjuk pickup line dulu kat awet. So kalau korang nak tahu pasal motor-motor kan, pasal motor baru nak masuk ke, sejarah motor ke apa ke, follow aku akan update kelas ni. Bye.